Ngaji gapo ilmu akidah. Ni kita pergi dengar cerita hari kiamat baru jolo. Tu dah ni. Barulah jadi takut Tuhan. Dengar cerita hari kiamat. Tu dah. Takut Tuhan ye mana? Takut tu. Salah berguru, dia panggil bermudah-mudah juga. Baca sendiri atau belajar dengan guru yang tidak mahir. Ilmu akidah, belajar akidah mai atas pagar gitu. Ai togok. Ni. Baik. Tu masuk pada kata bermudah-mudah belaka tu. Nah, ataupun mengambil kefahaman akidah tu daripada mulut orang ramai. Orang duk kecek. Ni. Orang kata Tuhan duduk atas langit, dia pun Tuhan duduk atas langit. Bukan kata nak ngaji molek. Nah, turut kitab molek dak. Dia ikut mulut orang ramai. Orang ramai kata gitu, jolo. Orang ramai kata Tuhan duduk atas langit. Sebab tu kita doa, tangan tak ada langit. Dia pun Tuhan duduk atas langit ketek. Ikut akidah orang ramai. Ni. Bukan dengan jalan ngaji dak. Masuk bermudah-mudah belaka tu. Nah. Dengan kukuk telefon gitu ya. Nah. Ia telah buat bermudah-mudah dengan dia dengan ilmu usuluddin ni. Oleh ia jahil-jahil. Orang jahil-jahil lah tu buat mudah dengan ilmu usuluddin. Tak. Gamuk tu bi mulu ngaji gapo ilmu akidah. Tak kena Tuhan lagi. Tergamuk tu bi mulu gitu. Nah, terlebih pada jahil dah tu. Nah ni. Orang jahil pun tak gamuk kecek gitu. Ilmu akidah, ijma' ulama, seafda-afda ilmu. Tu dah. Ilmu yang wajib dipelajari seawal usia balik. Ijma' ulama, seafda-afda ilmu. Kalau ilmu-ilmu lain tu kita hanya sebagai wasilah dan sebagai tangga. Ilmu akidah ni ialah maksud, tujuan. Kalau ilmu fiqh kita belajar cara nak ibadat Tuhan. Ilmu tasawuf nak cuci hati kita. Ilmu nahwu belajar ilmu bahasa Arab. Ilmu akidah ni Tuhan tu sendiri. Belajar nak kenal Tuhan tu sendiri tu. Fiqh nak ibadat ke Tuhan tu. Akidah ni nak kenal Tuhan tu sendiri dah. Ilmu lain ni hanya sebagai wasilah, sebagai perantara, sebagai tangga sahaja. Maksud tujuan ilmu tu mana? Nak kenal Tuhan tu. Maka ilmu akidah tu jadilah ia seafda-afda ilmu, seutama-utama ilmu, kerana dia nak kenal Tuhan tu sendiri. Tiba-tiba bermudah-mudah. Tak. Tak kenal Tuhan lagi. Umur 50 ngaji gapo lagi. Nak kenal gano, bagi dia tak rajin ngajinya tak kenal. Tu. Orang jahil bermudah-mudah dengan ilmu akidah. Ada pun orang yang betul-betul alim, dia habis dah ngaji ilmu akidah, khotel dah kitab akidah. Dia cari pula ilmu akidah pula ngaji lagi. Pasal dia tahu keutamaan ilmu akidah tu setara mana. Habis dah 2 butir dah khotel, cari lagi kitab akidah lain pula, ngaji pula. Tu dah. Tu baru orang yang tahu keutamaan ilmu. Tu buat bermudah-mudah dengan dia oleh dia jahil-jahil. Bagi jahil, kita buat kira orang jahil kecek ni. Ngaji gapo ilmu akidah. Ni kita pergi dengar cerita hari kiamat baru jolo. Tu dah ni. Barulah jadi takut Tuhan.
dengar cerita hari kiamat. Tak ada. Takut Tuhan ye mano, takut tu. Tuhan ye digambar ke dengan fikiran dia, bukan Tuhan ye sebenar. Tuhan ye sebenar nak kena ngaji akidah dulu. Pas dia tak ngaji akidah, Tuhan ye dia takut tu Tuhan ye mana? Tak ada. Kabar-kabar nu Tuhan ada tangan 2 putong, ada kaki 2 putong. Tu bukan Allah Taala tu. Tak ada. Tu berhala dalam kepala remo tu. Dia buat berhala dalam kepala dia. Kalau Hindu tu dia buat berhala luar, ada seekor duk luar cokong. Ni dia buat berhala dalam kepala dia. Dia buat berhala. Ada tangan, ada kaki, putih mata, gening kali. Tuhan. Tak ada. Paduk dengar cerita kiamat apa cerita. Tak ada. Tak faham keutamaan. Tak. Dia berasa habis jauh dah tu. Dia dengar cerita hari kiamat, cerita pada mahsyar, cerita syurga, cerita neraka. Ajak ngaji ilmu akidah. Tak kena Tuhan lagi. Tak ada ni. Ajak ngaji bab semaya, tak betul lagi maya ya bodoh. Ajak dengar cerita hari kiamat, petai hari dia. Ni. Dia ingat selamat dia pada hari kiamat dengan tak kenal Tuhan. Dengan ibadat tidak sah. Dia ingat selamat tu. Tu dah. Jangan jadi jahil gitu kita. Bahawasanya seafda ilmu. Iaitulah ilmu akidah. Ya ijma' ulama di atas wajib kita ngaji ilmu ni. Tidak ada khilaf sama sekali. Nah,